Engkau pergi Johor, kau pergi Melaka, Negeri Sembilan, kau jaja cerita macam negeri kau tu dah sempurna. Seolah-olah nak mengajar itik berenang. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat. Loji rawatan air di negeri Kedah. Daripada tahun 2021, masa COVID, sampai sekarang tak siap-siap. Saya ingat lagi masa tu, waktu Akmal Nasir menjadi menteri berkaitan dengan air ni lah. Dah tegur projek tu. Sampai Akmal Nasir ni dah jadi menteri ekonomi. Tak selesai-selesai lagi. Apalah jadi menteri besar. Pergi negeri orang, menjaja cerita. Pergi Johor, pergi Melaka, pergi Negeri Sembilan. Ya Allah, muka tak tahu malunya. Menjaja cerita. Konon-kononnya PAS inilah yang terbaik. Aduh. Tu rakyat kau sendirilah. Rakyat kau sendiri tu tengah tersepit isu air. Apalah. Bila kau nak siapkan, hantar lagi tu surat dekat Menteri Ekonomi. Tak cukup duit. Tak cukup duit. Orang dah pesan projek ni kena siap cepat. Lantik kontraktor. Projek ni kena siap cepat. Engkau pergi Johor, kau pergi Melaka, Negeri Sembilan, kau jaja cerita macam negeri kau tu dah sempurna. Macam negeri kau tu dah lengkap semua-semuanya. Kau nak jadi cerita apa ni? Kau nak jadi pemimpin untuk apa sebenarnya? Undilah PAS. Aduh. Letih lah tengok. Kau tak kesian ke dengan rakyat kau sendiri? Rumah kau je yang siap. Apa yang kerajaan pusat bagi tu kau hargailah. Buatlah sebaik-baiknya. Ada 5 projek dekat Kedah ni berkaitan dengan loji rawatan air. Satu dah ruyup dah, satu dah melingkup. Apa sebenarnya yang kau nak? Hai Milman, kau tak nasihat ke menteri besar kau? Nasihatkanlah. Apa cerita projek kita ni? Cakap kau. Profesor. Pandai dalam Dewan Undangan Negeri. Orang bercerita patut kau bangkitkan isu air ni. Kau bangkitkan isu loji rawatan air ni. Engkau bercakap hentam sana, hentam sini. PMX telefon orang luar negara, telefon pemimpin itu yang kau komen. Tak malu ke? Rakyat negeri Kedah tengoklah. Tengoklah pemimpin PAS ni. Tengoklah pemimpin negeri korang. Macam ni, dia boleh jaja cerita negeri orang. Seolah-olah nak mengajar itik berenang. Dia nak mengajar